hari ni saya nak cerita sedikit tentang saya punya kelas hands-on. Hands-on untuk membuat lapis batik indulgent. Kat sini ada structure, ada layer cheese dan ada layer coklat. Kat atas ni kita ada decor ataupun decoration ala-ala fondant. Tapi this one is not fondant. This is adunan kek lapis. Cok, best kan belajar baking dengan teacher? So, mana yang belum tengok part 1, korang boleh cari dekat komen ataupun korang tekan je profile teacher. Tengok sampai habis tau. Menarik kan? Siapa yang nak belajar nanti? Siapa yang nak belajar tentang kek lapis batik indulgent nanti. Sebenarnya kek batik ni sebenarnya dia satu kalau area bandar kan, area bandar dia adalah satu dessert yang orang kata mesti ada. Sebab apa? Macam ada hotel, cafeteria, kafe-kafe hipster, jualan-jualan di rumah, dia memang kena ada kek batik. Kek batik biasa, kek batik mos, kek batik yang sekarang ni ada Ferrero Rocher, kek batik. Tapi yang ini bukan kek batik. Ini adalah kek lapis batik indulgent, di mana saya akan carry out dia punya kelas hands-on pada bulan 11 ini, insya-Allah. Sama ada pada 1 November ataupun 9 November, kita akan pilih pada hari Sabtu. Dekat situ specialnya, kenapa saya nak bagi tahu awal? Specialnya kalau you grab awal, daftar awal atau boleh bayar secara insurans awal, kita bagi pengurangan yuran sebanyak RM120. Dia bukan kelas demo, dia adalah kelas hands-on. Bila kelas hands-on, you sendiri boleh mengadu. You bukan tengok sahaja, you sendiri boleh mengadu. You boleh tengok rupa adunan you boleh membakar, you boleh mendekor, you boleh menyusun layer yang seperti ini. You experience sendiri kelas tersebut. Kami tak